ada pembantu. Masuk Iman. Okey, masuk tetap. Melek. Kat bawah, melek. Okey, kat bawah. Alah banyak. Sebab benang dia lembut. Pelan. Tolak dia. Dia tolak. Ada sini. Jangan ketak. Tak payah kena masuk. Ada 10 semua. Ayah kan tak ada dapat apa. Betul, Pak Is tengok boleh pula. Ganti. Kaki tak keluar. Dia nak bagi masuk pun. Tak boleh. Dia panjang. Dia kena bagi panjang. Bagi panjang. Dia nak tutup dalam tu. Bagi panjang. Bagi panjang supaya Iman cepat. Tak boleh. Tak apalah. Apa nak masuk sonok je. Oh, itu siap. Dia di sana. Kalung kat sana. Tadi lah. Ayah buat. Bro. Yang Iman dia ni, dia tangan dekat ni kasut. Try Iman, cepat pasal Iman. Try pasal. Good. Kat situ cikgu air luar bagi lebih sikit. Kena panjang. Okey, buat lagi. Iman dah dapat dah tu. Panjang. Iman kena panjang ni dia. Panjang dia Iman dapat dah. Dia 10 Iman. Tak apa Iman, ramai orang. Dia 10. Bagi basah. Boleh dah tu. Okey, good. Buat keluar semua Mas. Satu lagi tak cukup. Dia pakai apa? Tak cukup dia tak sah. Okay, good. Try. Dah boleh dah tu. Dia dah dapat dia sikit lebih tadi. Jauh kan? Good. Dia dapat dah. Cepat ambil. Okey. Itu dah hang lagi tadi. Masuk lagi dalam. Laju. Masa Iman. Beribu Iman. Laki pun dia gelap tangan. Macam dia boleh masuk. Dia kandung dia. Memang tolak nyawa sikit. Tunggu. Okey. Bisa kita ikat. Tak tahu. Ikat tak tahu. Masuk kena upah ikat. Dia tolak oleh dia tu. Okey. Saya bagi upah ikat. Tak apa memang. Okey, mengerti. Okey. Bagi dia ni. Bagi kita keluar. Kita keluar pula. Hujung tu. Itulah.
Dia ni, bapa ni. Mana dia? Cuba ke. Orang lelaki pakai dia. One more. Kasih. Ni lah. Apa dia pergi dapat dia punya tu je. Dapat hadiah buat dia. Ikat. Last one. Baik jangan tarik, tak kita keluar. Okey dah, ikat. Lari ikat. Buat. Ya. Ya, tengok. Akak. Bagi dia pegang. Dia nak kacau mama. Tolong masukkan dia. Pegang tu. Letak ni ayam dah besar. Mani. Aiman. Tepi. Patah dah. Tapi kena bagi tegang ke apa? Suka lah. Lepas tu gigit bagi pecah. Apa tak pecah? Naya bukan ke? Kita budak-budak dulu. Kita budak-budak tu mana ada kosongket. Hari lahir pun tak ingat. Jangan penting sudah. Jangan dekat meja, tanah sana dekat meja. Jangan kan. Belum potong lagi. Sudah. Yang penting. Mak ambil dia, Aman. Cuba ikat ayah. Sebentar lagi kita akan kakak masuk, bagi masuk. Kakak ni dia macam kelakar. Okey, sebentar lagi majlis mengundi acara ini dengan Indonesia Music. Saya tak tahu apa musik yang dipilih oleh Ciko Fauzan. Lagu Selamat Hari Lahir akan disebut.
Ada sepuluh juga dua, ada satu lagi pun sudah dua. Abang selamatkan kamu itu paling terbaik. Saya satu potong muka apa siapa? Tak potong buka muka. Jangan benar dah. Tunjuk je, jangan terlekit. Tunjuk Jangan bagi terlekit. Jangan ambil gambar ni, ambil gambar. Pisau tengok depan. Tunjuk je, jangan sentuh kek. Tunjuk je. Mata tengok depan. Tengok depan. Senyum, 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 Senyum sama senyum. senyum. Ambil gambar. Apa yang ambil gambar? Ajar senyum, senyum. Senyum macam mana? Ha, senyum. Tengok cikgu, tengok cikgu. Tengok sini, tengok. 1, 2. Bagi abang. Bagi abang buah. Okey, itulah nyanyian. Dah. Jangan terdengar. Saya tulis pada hari ini. Kita mula kita acah-acah. Acah sedap. Kek kita tak akan makan di sini. Kita akan makan pelan-pelan di sini. Di luar nanti. Kita akan berehat untuk 30 minit dan kita akan tutup pada jam 10.30 pagi untuk majlis perhatian Hari Keluarga Pemufakatan Peraturan SK Kaman bagi tahun 2018. Dijemput pada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa-bapa, kita bergerak ke kantin untuk kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan Pemufakatan Peraturan SK Kaman. Boleh-boleh kita dapatkan kek. Boleh-boleh kita Saya hantarkan dulu. Boleh-boleh datang kek ke sana kita. Ambil kek bawa pergi ke dewan. Ambil kek bawa pergi ke dewan. Haris okey, Bapak Haris. Dapat kek terus gerak ke dewan. Kerana kita ada kek kantin. Dewan, Pak. Kita dewan lah. Bapak kami dewan. Kita bergerak ke kantin.
Jom pergi kantin. Sihat. Sihat. Bungsu untuk makan tengah hari sekejap lagi. Yang kaki ke apa? Kaki lah. Tak kata nak sekali tak sekali kat situ. Boleh datang ke? Aku suka lah. Lagi ada makan lagi. Jalan kaki je lah dekat je pun. Go. Apa? Biunsuk untuk makan tengah hari. Tengah hari ada lagi. Ada tengah hari biunsuk dengan nasi tomato. Yang ni duit pemuka kata, yang ni parents. Bagi sound sikit yang sekarang ni. Sebab kalau nak makan tunggu makan tengah hari, sebab kata nanti lambat, semua orang dah lapar. Nanti ibu buat lagu. Kunci. Tuan ada panggil lah. Siapa? Kan dah kat rumah. Dah. Stop. Air. Kau kunci ke? Tak. Mak Tun ada panggil, Ayanda pun ada. Agak. Oi, hak ni camping kat sini. Berkelah kat sini. Makan kat sini je. Nanti saya hantar kat video ni, hantar kat Telegram. Ya lah. Nampak lama tak? Kau tak ada Telegram kan? Kaki je ada kan? Kau ada Telegram tapi kan dia tak ada kat muka depan. Kalau nak tengok lagi kalau dia dah masuk pergi dekat Bila Line. Kau pergi ke Bila Line. Baru dia letak Telegram. Oh, dia tu kat. Tak automatic. Kan Telegram tak ada kat muka depan. Dia buat tak boleh lah. Tu yang dia tak ada Telegram juga punya bodoh lah sekali. Try dulu kawan. Bila kawan boleh masuk Android.
Puan Zuraida binti Rafi besar SK Sri Aman tampil ke pentas bagi memberikan ucapan dan seterusnya meraksikan sambutan ahli keluarga Pemufakatan Prasekolah SK Sri Aman bagi tahun 2018. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tok mana? Tok mana tu? Oh, bear dia nampak bear tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Nur Hisham, pengurusi Pemufakatan Prasekolah SK Sri Aman, yang dihormati Encik Jamaluddin bin Mansur, Tolong Kanan Pentadbiran SK Sri Aman, Encik Abdul Razak Ismail, Tolong Kanan Pendidikan Khas SK Sri Aman, Encik Sophie, Jawatan Kuasa Pemufakatan dan juga PIBG SK Sri Aman, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru prasekolah, PPM serta anak-anak edukasi. Ya, terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi memeriahkan sambutan Hari Pemufakatan Prasekolah ini. Untuk pertama kalinya sebenarnya saya berada dalam satu majlis yang sangat meriah, walaupun dah lama berkhidmat, jadi kemajuan anak-anak kita. Sebenarnya ada satu projek kita nak buat adalah gotong royong nak buat rak di dalam prasekolah tu. Kalau kita tengok, kalau Cik Syam tengok dekat bahagian belakang tu, kita tak ada tempat simpanan barang. Kita ada apa, dia orang isi dalam kotak saja kan. So benda ni dia mungkin rosak. Saya bercadang untuk kita bina rak supaya bila pemantau datang, insyaAllah 2019 ni, saya dah maklum Projek Uji Putra, sekolah kita ni nak dijadikan sebagai benchmark prasekolah untuk Zul Taipei. Dia orang nak datang melawat ke sekolah kita ni untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi Yang benar. Kita akan mulakan dengan 5 cabutan. Balik sini. Ikut tampur saya. Berapa satu? Dia tak tahu siapa sini. Ayo. Ni apa? Ayo. Ni dia. Menarik. Imani Qurratul Ain binti Faridul Amri, Muhammad Adam Arsal bin Muhammad Ainuddin Akif, Muhammad Ajmal Hafiz bin Azizi, Silakan ada Muhammad Arif Lenis bin Muhammad Azlan. Silakan pula Noriana binti Muhammad Faizal, wakil. Silakan ada Lutfi bin Khabar. Pak, nanti makan dulu ni. Maksudnya kenduri ya ni ya. Dipersilakan Nur Akidah Biasara binti Muhammad Faisuddin. Dipersilakan adik Nur Isa Batrisha binti Iswan.
Dipersilakan adik Nur Gasir Esa binti Osman. Nur Sumayan Sabtia binti Osman Lisa. Dipersilakan Nur Sumayan Sabtia binti Muhammad Arif Haikal. Umairah. Dipersilakan adik Nurin Aina binti Muhammad Sabiti. Dipersilakan Nur Kisha Alfa binti Zori Sapusra. Dan Putri Nur Airi Arisa binti Rasi. Nur Awa Balkis binti Evan Iswandi. Seterusnya anugerah Iqra' 3 telah menguasai sehingga tamat Iqra' 3. Dipersilakan penerima yang pertama Adik Muhammad Aziz Sikri bin Zul Asri. Wakil Ana. Wakil dipersilakan. Dan seterusnya yang kita beri anugerah Iqra' terbaik untuk masjid. Anugerah Iqra' terbaik untuk prasekolah di tahun 2018. Pro 2, untuk berikan Pro 2. Penerima pertama yang pertama Iqra' terbaik. Silakan Nuri Syarifdawi bin Sofi. Itu untuk kepala. Dan silakan penerima yang kedua Muhammad Ayu bin Osman. Tutup aja. Masih terima kasih.
Majlis akan terima kasih kepada cilik-cilik kita yang telah menjayakan persembahan yang begitu membanggakan dan menyentuh saya. Akhirnya hantar begitu sama. Dan ada permintaan kita boleh. Ada permintaan kita boleh buat hal itu juga ada permintaan boleh. Banyak ni. Dan tempat yang ketujuh dengan tabungan sebanyak RM317.80 diterima oleh Muhammad Amir Qayyum bin Muhammad Kharul Ansari. Cikgu panggil kakak. Amalan mengaku. Cikgu panggil. Sikit nama-nama jadi bukit. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Amir Qayyum. Dan sebagai banyak hadiah mendapatkan ini. Betul tak? Dan tempat yang ke-6 dengan jumlah tabungan sebanyak RM323 dipersilakan Nur Damia binti Abdul Ma'afi. Kakak tepi. Tepi. Dipersilakan adik Nur Damia 323. Nampak apa duit ni? Dan tempat yang kelima dengan jumlah tabungan dia dekat-dekat je. Yang ni dekat-dekat je 300 berbagi lebih. Dengan jumlah tabungan RM340 dipersilakan rumah Ashraf bin Haris. 340. Next. Tahap 1, tahap 2 sama 4 kita boleh. Dan yang keempat, jumlah tabungan tertinggi yang lebih sikit kita boleh RM350. Dipersilakan Muhammad Alif Jais bin Muhammad Azlan. Nombor 8. Nombor 8 pecah tabung. Nombor 8 nombor les. Mama, kenapa mulut macam apa kotor? Makan ais kacang. Nak juga. Pergi main abang. Ambil sebagai. Mana dia? Iman. Ambil. Muhammad Alif Jais bin Muhammad Azlan. Ambil hadiah kakak. Iman jaga dia, Iman. Ada tempat ketiga tabungan tertinggi lebih RM4 je. Lebih RM4. Dengan jumlah tabungan RM354 diterima oleh Muhammad Fakrullah bin Norizal. Malasnya tak adil. Kita simpan dulu. Dan tabungan kedua tertinggi 2018 dengan jumlah tabungan RM506 oleh adik Nurin Syarif Darwis bin Sofi. Baik, anak siapa ni? Anak siapa ni? Bau tambah? Bau tambah tak ni? Dan jumlah tabungan yang tertinggi untuk tahun 2018 oleh adik Kasih Kaisara binti Muhammad Haisar dengan jumlah tabungan RM730. Anak siapa ni? Anak siapa ni? Dan tabung ciki disumbang oleh Puan Nur Mastura binti Muhammad Zaini. Dan hadirin hadirat sekalian, ini seperti kita ada sebutan. Tabung ciki. Dia kena naik dan tabung. Kalau tak kita dah turun. Tabung kalau boleh turun. Ada banyak kita buat, kita boleh turun lagi. Pegang. Oi, dia nak tabung lagi. Apa? Baiklah, tengok nombor masing-masing. Banyak lagi. Okey, nombor 16. Nombor 16. Apabila benar tu dah kontak tu. Nombor 16 start. Dia dapat kipas angin mini. Kipas angin mini. Kena tunjuk Murid ni. kelas sekolah. Murid kelas sekolah. Murid pilih kakak. Nombor seterusnya, nombor 21. Nombor 21.
Itu macam beg pakai kedua aja ya. Agamanya ada kedua semua itu. Beg bendera semua ada dalam itu. Nombor 21. Tak nak pakai kasut. Dapat itu. Kompon pakai kamu boleh pakai kedua aja. Nombor 21. Satu. Nombor 1, 2. Nombor 1 dah habis. Pakai. Bak. Dan nombor yang seterusnya. Nombor 34. Pakai. Nombor 34. Pakai. Ada abang kita. Itu dah. Abang kita. Nombor 34. Bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy, groovy, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy bear. Gummy bear. Pointing back, totally party, pointing back, totally party, pointing back, totally party, party, party. Pointing back, totally party, pointing back, totally party, pointing back, totally party, party, party. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy bear. Dan yang diucapkan kepada pemimpin sekolah yang telah bersepahan dan begitu menghiburkan hingga menyebabkan Encik Jamaluddin terlengkuk sana. Inilah